Makin banyak saya tengok video ilmu simpanan emas, semakin saya rasa saya nak mula simpan emas juga. Tapi persoalannya, item emas yang mana paling sesuai dengan bajet kita? Okey, jom saya tunjukkan satu persatu sampai habis. Tuan-puan boleh save video ni untuk jadikan rujukan. Okey, di Public Gold sebenarnya tuan-puan boleh pilih item emas ikut bajet masing-masing. Tak kisah bajet besar ataupun bajet kecil, semuanya ada pilihan. Tuan-puan nak mula dengan simpanan 1 dinar boleh, nak simpan 10 gram boleh, 100 gram pun boleh. Malah kalau bajet besar nak beli terus 1 kilogram pun ada. Dalam aplikasi Public Gold, harga emas ni akan update setiap 20 minit. Contohnya, harga 5 dinar sekitar 12,000 lebih. 10 gram sekitar 6,000 lebih dan 1 dinar lebih kurang 2,000 lebih. Proses untuk belinya sangat mudah. Boleh beli terus melalui apps Public Gold dan emas akan dipost terus ke rumah lengkap dengan insurans penghantaran. Dan kalau item besar macam 50 gram, 100 gram, 1 kilogram, tuan-puan boleh ambil sendiri di cawangan Public Gold yang terdekat dengan lokasi tuan-puan, dan tuan-puan perlu buat appointment di aplikasi Public Gold sendiri. Jadi, nak mula simpan emas ni tak rumit pun. Okey, cuma buka akaun Public Gold secara percuma, pilih bajet yang sesuai dengan bajet kita dan mula daripada situ. Okey, kalau tuan-puan nak saya bantu untuk langkah pertama, tuan-puan boleh klik saja link saya di profil ataupun tuan-puan isi borang saya di bawah untuk saya bantu daftarkan akaun tuan-puan secara percuma dan saya akan guide step seterusnya.